Duduk depan pilih ayak tu setengah jam tengok pilih. Dia tengok kepala paip tengok dia. Auzubillah minasyaitanirrajim. Auzubillah minasyaitanirrajim. Auzubillah minasyaitanirrajim. Buka ayat. Auzubillah minasyaitanirrajim. Ni tak masuk niat ni. Nawaitu raf'al. Duduk depan tu, basuh muka, basuh kaki, kumuk. Untuk apa? Satu orang basuh muka, basuh kumuk depan tu, basuh kaki. Ada tuan-tuan, saya saja basuh. Setiap orang pi dengan tujuan, dengan niat, dengan qasad. Untuk apa? Untuk berwuduk. Ni saya nak sebut kat tuan-tuan. Ramai duk mai komplain. Ramai duk mai kongsi. Dia kata, sebahagian penceramah ni, dan saya nak nasihat di Perlis ni, kalau tuan-tuan dapati penceramah macam ni, tuan-tuan tolong buat aduan. Kita akan tarik tauliah serta-merta. Ada sebahagian orang ni, apabila dia mengajar soal fiqh, soal niat, duk kira ada satu kecenderungan yang begitu sangat tidak sihat. Apa dia? Begitu sukarnya bab niat ni, sehingga manusia jadi nak niat ni jadi payah. Dan mereka ada satu perasaan yang duk mengajak ni, dia syok nak perbatai ibadat orang. Ni ada WhatsApp mai. Dia kata dia tengok satu video dalam TikTok mengajak, punyalah payah nak niat. Niat mesti ada apa? Ta'arud, qasad, ta'yin, adanya tujuan, adanya pembezaan, adanya penentuan. Sesuatu niat itu mesti ada tujuannya, mesti ada penentuannya, mesti ada pembezaannya, mesti ditentukan apa, mesti dibezakan pula dengan apa, mesti diniatkan tujuannya apa. Sehingga seseorang yang sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, sah ke tak? Kalau tuan-tuan sah ke tak? Satu orang dia, sahaja aku semayang zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala, di sisi tuan-tuan sah ke tak? Kalau satu orang niat macam tu, sah ke tak? Sah ke tak? Ahli fatwa, ahli jawatan kuasa fatwa Qaryah Sempring, sah ke tak? Bagi tuan-tuan sah ke tak? Tak sah. Pasal apa? Siapa yang semayang dengan niat tu selama ni tak sah, kena qadha sebab meninggalkan perkataan fardu. Fardu tu kenapa? Fardu itu ta'arud, baru ada qasad, baru ada ta'yin. Tak ada ta'arud, tak sah. Tuan-tuan selama ni mayang maghrib dia tuan-tuan sebut fardu. Siapa yang semayang maghrib tadi tak sebut fardu, tak niat fardu, tak sah. Terkejut makcik tu. Jangan main-main tuan-tuan. Saya baru naik kapal terbang. Kemari balik main Perlis. Umur, saya ingat makcik tu dalam 70. Ada geng dia 30 orang. 70. Nak berjalan pun pakai tongkat lah. Nak naik kapal terbang. Kita sambil duduk tu duduk perhati laki-laki orang. Kan orang tua-tua 70 dengan tak larat dengan apa semua, dengan ni smartphone. Dia duduk terbelah dia smartphone. Duduk tolak mai tahu dia. Duduk tengok status WhatsApp. Saya sendiri pun tak reti status WhatsApp, tak pernah buat status WhatsApp. Duduk tengok dia, duduk update ni, duduk check status WhatsApp. Yang kedua tahu duduk buat apa? Duduk tengok TikTok. Orang tua-tua duduk tengok TikTok. Dalam TikTok ni macam-macam duk ada. Susah hatilah makcik tu, hantar sampai WhatsApp pergi kat mufti. Ni Datuk Mufti, macam mana ni tak sah semayang, susah nak niat. Satu orang pergi semayang maghrib, takkanlah dia tak tahu maghrib tu fardu ke sunat. Tuan-tuan semayang isyak lagi, apa hukum semayang isyak? Apa hukum salat isyak? Fardu ke sunat? Ada tak dalam Masjid Al-Amin Semperin
Yang tak tahu hukum sembahyang isyak fardu? Ada tak yang kata khilaf? Ataupun ada tak yang kata sunat? Ada tak? Mujur ustaz sebut, saya duk ingatkan isyak ni sunat muakkad. Sampai meninggalkan perkataan fardu, membatalkan salat kerana niat tak ada ta'arud. Siapa yang duk ajak benda ni? Sehingga satu orang menimbulkan susahnya nak niat. Kena atuk satu-satu perkataan, tak masuk dalam kepala, gugur perkataan, tak sah. Hendaklah seseorang itu nak berniat. Syarat untuk sah pada niat itu ada 20 syarat. Nak niat saja 20 syarat. Sahaja aku sembahyang fardu zuhur mengikut imam, tak sebut 4 rakaat pula, tak ta'yin pula, tak ta'arud pula, tak qasad. Sahaja aku sembahyang, sahaja aku sembahyang, sahaja aku sembahyang, sahaja aku sembahyang 6 kali. Sahaja aku sembahyang tu apa dia? Sahaja aku sembahyang tu qasad. Satu orang tuan-tuan masuk dalam masjid, ada tujuan tak? Satu orang masuk dalam masjid, berdiri dalam saf, ada tujuan tak? Ada tujuan tak? Ni, sekali lagi tuan-tuan tanya. Sekali lagi kita berdiri ramai-ramai dalam saf, tuan-tuan tanya orang sebelah. Ni, Haji, nak buat apa? Pasal nak tahu dia punya qasad. Nak tahu dia punya qasad. Sebab itu saya kata pengajaran fiqh yang diajar menyusahkan orang ramai. Dan sehingga ada satu kecenderungan membatalkan ibadat. Dan sebahagian ustaz-ustaz ni minta maaf, saya kena cakap, dia syok kalau boleh perbatal ibadat orang. Dia syok, batal. Tak sah. Pasal tu tuan-tuan tengok puasa. Puasa ni kalau kita mengaji, duk kira batal. Korek tak hidung batal, buh ubat dalam mata batal, korek tak telinga batal, kentut dalam ayak batal, berak tiba-tiba keluar ada setengah, terkejut masuk balik batal. Ada. Kita tengah duduk berak, lepas tu keluar dah taik setengah, lepas tu kita terkejut, taik tu masuk balik, batal. Duk kira batal. Sampai satu orang takut nak buat apa dalam puasa. Puasa ni ada 2 benda yang ulama sepakat, yang tak ada khilaf. Bertubuh dengan isteri, yang kedua makan. Cabut gigi batal, ubat telinga batal, cucuk jarum batal, semua batal. Mandi tengah hari batal. Tak niat batal. Mangkit makan sup, bantai sampai 3 pinggan. Esoknya tak sah. Pasal apa? Tanya ustaz, ustaz saya mangkit makan sup tapi tak ada niat. Batal. Saya memang niat nak puasa, cuma saya tak sebut nawaitu sauma ghadin. Batal. Tak dan tanya habis lagi, batal dah. Batal qada. Macam tu juga pi Mekah. Pi Mekah ni duk kira suruh bayar dam ya. Ustaz tadi saya tergaru ni tengok tercabut bulu. Dam. Saya masuk dalam bilik air, lepas tu saya ambil sabun. Saya tak tahu, tengok sabun tu ada pewangi oren ke? Betul dam. Lepas tu nak bayar kat siapa? Bayar kat saya. Now tu. Duk kira dam ya. Saya tadi duk tengok kuku terkeluar, tarik sikit, dam. Saya tadi lintas miqat terlupa nak niat. Ni pakai ihram, duk melilau dalam KLIA, dengan kain ihram. Di KLIA pakai ihram dah. Tiba-tiba naik atas kapal terbang tak ada niat. Duk melilau dalam KLIA tu, wakwi dengan kain ihram tu, nampak perut boroi dia tu. Takkan hampir, kalau kita tanya ni pakai ni nak pergi mana ni? Tak ada orang pergi London pakai ihram. Orang pakai ihram tu nak pergi mana? Nak pergi buat umrah. Tu bukan niat ke? Tu bukan niat. Bukan niat. Niat tu wa ahram tu biha. Ini fiqh sempit, jumud. Dan ini tak ada dalam nas. Nabi sendiri tak sebut. Nabi sendiri tak ajak. Nabi ajak tak? Nabi kata satu orang nak semayang, Allahu Akbar, niatlah. Sebab apa saya tuan-tuan? Pasal kita nak kira bunuh ni. Ada tak siapa pergi bunuh niat? Kalau kita kira nak kira niat lagu mereka niat tu, ada tak siapa-siapa yang nak pergi bunuh orang niat lagu mana mereka duk ajak niat tu?
Ada ke tak? Hang jaga. Sahaja aku pegang pisau kerana Allah Ta'ala, aku niat nak sembelih hang mati sahaja. Tak ada siapa niat macam tu. Hang bunuh ada niat tak? Satu orang pi rumah kawan tu, pegang pisau, panggil keluar, tikam pula 15 kali. Tiba-tiba dia tak ada niat, ustaz. Tak ada niat apa 15 kali. Putih kepala kawan tu, tembak 20 kali. Tak ada niat. Pasal apa? Masa dia tembak, dia tak sebut sahaja aku tembak. Karut tu, saya kata karut. Saya kena sebut ni pasal tak berhenti soalan macam ni, tak berhenti isu macam ni, sehingga masyarakat rasa berat nak niat, payah nak niat. Duduk depan pala paip, duduk depan pala paip duduk depan pili ayak tu setengah jam, tengok pili. Dia tengok kepala paip tengok dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Buka ayat. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ni tak masuk niat ni. Nawaitu raf'al. Duduk depan tu, basuh muka, basuh kaki, kumuk. Untuk apa? Satu orang basuh muka, basuh kumuk depan tu, basuh kaki. Ada tuan-tuan, saya saja basuh. Setiap orang pi dengan tujuan, dengan niat, dengan qasad. Untuk apa? Untuk berwuduk. Sebab itu niat ni bukan satu benda yang diajar-ajar. Satu benda yang satu orang dengan maksud dia nak buat. Bangkit nak pergi semayang subuh, dia bangkit mai tu dia dah niat dah. Satu orang bangkit sok pukul 3.30. Mangkit sok pukul 3.30. Takkan tak ada niat nak puasa? Tuan-tuan sekarang ni makan pagi pukul apa? Ni bulan ni tuan-tuan makan pagi pukul apa? Saya breakfast pukul 5 pagi. Bagus Tak ada orang mangkit breakfast pukul 4 pagi. Satu orang mangkit pukul 4 pagi dengan niat puasa. Sebab itu bila kita kata seseorang itu membunuh dengan sengaja, artinya dia membunuh dengan niat. Maksud apa membunuh dengan niat? Dia pi memang dengan niat nak bunuh. Dia pi tu memang niat nak bunuh. Memang dia niat nak bunuh dengan pisau dia. Sebagai contoh lah, sebelum saya nak pergi pada azan, Nabi kata apa? Al-qatil wal maqtul finnar. Nabi kata yang membunuh. Nabi kata al-qatil, yang membunuh dengan yang dibunuh, kedua-duanya dalam neraka. Sahabat terkejut. Sahabat kata yang membunuh, kalau dia masuk neraka, kami faham, kerana dia membunuh, itu dosa dia. Tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Atas kesalahan apa? Kenapa Tuhan buh dia dalam neraka? Dia yang dibunuh, dia mangsa. Kalau yang pembunuh tu kami faham. Apa kata Nabi? Kerana yang dibunuh itu juga ada niat untuk membunuh. Dia pun ada niat nak membunuh. Tuan-tuan faham tak? Saya dengan Tok Imam kami berkelahi. Saya ada niat nak bunuh dia, dia pun ada niat nak bunuh saya. Cuma dia lebih sikit ilmu dia lebih kuat sikit, skill dia lebih sikit, dia kepok masih, dia tikam saya mati. Tapi saya ada niat tak? Saya ada niat tak nak bunuh dia? Kalau tak hang, aku. Kalau tak aku, hang. Tu ada niat lah. Hang turun mai. Tak mati aku malam ni, hang mati. Tak mati hang, tak aku. Tak aku hang. Tu sakar niat tu. Tak turun hang, aku naik. Tak naik aku turun. Sampai ke sudah tak naik tak turun. Tapi saya nak cerita apa? Ada ni niat. Macam mana ditentukan niat? Dari sudut tindakan. Kita menentukan niat seseorang tu dari satu tindakan. Satu orang tak duk pergi pusing Kaabah 7 kali. Tak ada orang ni hang pusing Kaabah 7 kali ni ada niat tak? Tentu dia ada niat. Tak pasal-pasal pergi pusing. Tak pasal-pasal orang pergi pusing. Sebab itu saya kata tuan-tuan, dalam ayat ini bagus bila Allah Ta'ala menyebut sesiapa yang membunuh seseorang dengan sengaja. Dengan sengaja itu dengan niat. Kerana di sana ada pembunuhan tanpa niat. Macam mana yang dikatakan pembunuhan tanpa niat? Pembunuhan tanpa niat tu macam mana? Macam accident. Accident pembunuhan tanpa niat. Dia bawa elok dah. Tiba-tiba kawan tu lintah. Dia tak sempat nak mengelak. Dia langgar. Itu dianggap pembunuhan tanpa niat. Melainkan dia duduk tunggu. Hang keluar mai. Elok keluar dia pun tekan. Yang tu membunuh dengan niat. Satu lagi dia duk bawa elok-elok. Kita dah bawa elok-elok. Tiba-tiba dia mai kat kita. Langgar mati.
Memang kita melanggar dia, memang dia mati disebabkan kita, tapi tanpa niat. Pasal apa tanpa niat? Memang kita tak ada niat nak bunuh dia, tiba-tiba kejadian tu berlaku. Dia bukan masa awak memandu tu awak sebut dah awak nak niat bunuh dia. Saya sebut saja aku langgar dia bagi mati, kalau tak mati lagi aku undok lagi bagi mati. Tak ada siapa bincang tajuk tu. Sebab itu saya kata tuan-tuan, persoalan niat ni perlu balik kepada hadis-hadis Nabi, perlu balik kepada cara Nabi berniat, perlu rujuk balik macam mana sahabat berniat, bukan dengan carahan huraian sebahagian TikTok ni yang menyebabkan masyarakat jadi keliru dan senantiasa duk berasa yang ibadat mereka tak sah, niat mereka tak betul dan dikira batal.